Pernah tak anda fikir apa agaknya rahsia yang orang simpan di bawah kulit dia? Bunyi macam seram kan? Tapi hari ini kita nak bongkar satu amalan misteri yang selalunya orang cuma tahu bila tengok X-ray. Ya, kita nak bercakap pasal susuk. Okey, untuk kita faham betul-betul, jom kita mulakan dengan satu kisah benar. Kisah ni kalau dengar, macam dalam filem misteri tau. Ni petikan dari seorang lelaki bernama George Mans pasal isteri dia, Daisy Fajarina. Dia cerita yang doktor gigi pun terkejut bila tengok X-ray isteri dia. Kenapa? Sebab ada jarum emas dan berlian dalam dagu. Jadi, bila dah jumpa benda-benda macam tu dalam badan, mestilah kita tertanya-tanya kan, apa sebenarnya benda-benda ni? Dari mana datangnya? Inilah yang membawa kita ke persoalan utama kita. Okey, kita masuk bab pertama, sebuah misteri perubatan. Macam mana orang boleh tahu ada benda-benda ni dalam badan? Selalunya, bukan sebab boleh nampak dengan mata kasar, tak. Ia cuma kantoi bila buat X-ray. Macam kes tadi itulah. Tiba-tiba, doktor nampak ada benda pelik yang tak sepatutnya ada. Jadi, dah sahlah benda-benda ni bukan serpihan besi sebab kemalangan ke apa. Tak, ia sengaja dimasukkan. Inilah yang kita panggil susuk. Tujuannya untuk apa? Inilah part yang menarik. Orang pakai susuk ni untuk dapatkan kelebihan gaib. Nak nampak lagi menawan, nak jadi kebal, macam-macam lah. Sekarang, kita tengok pula. Jarum pemanis ni, apa sebenarnya yang diorang masukkan dalam badan tu? Mesti anda fikir emas je kan? Sebenarnya macam-macam lagi. Nah, tengok ni, macam-macam kategori ada. Ada logam, macam emas, perak. Ini biasa kita dengar untuk seri muka kan. Lepas tu ada galian, macam berlian, mungkin untuk kekuatan. Tapi yang paling pelik, ada juga yang guna bahan organik. Susu! Ya, susu! Kononnya, setiap bahan ni ada khasiat majis dia yang tersendiri. Okey, soalan seterusnya. Kenapa orang sanggup buat benda ni? Mesti ada tarikan yang kuat kan? Jom kita tengok apa janji-janji manis yang ditawarkan dan apa pula harga yang kena bayar. Inilah tarikannya. Janji-janji susuk ni memang power. Nak nampak manis, menawan, siapa tak nak kan? Nak jadi awet muda, sentiasa nampak fresh, nak jadi lebih berani, lebih confident dan yang paling utama, nak sentiasa disayangi dan diingini orang. Memang kedengaran macam jalan pintas untuk dapatkan semua tu. Tapi, ada tapi dia. Setiap janji manis tu datang dengan syarat. Inilah yang dipanggil pantang larang. Dan pantang larang dia bukan biasa-biasa tau. Tengok tu, tak boleh makan sate, tak boleh makan pisang tanduk. Lagi pelik, tak boleh lalu bawah ampaian baju, tak boleh lalu bawah tangga. Kenapa? Sebab orang percaya kalau langgar pantang ni, habislah. Power susuk tu boleh hilang. Jadi tawar. Tapi kan, hilang power tu satu hal. Ada lagi risiko yang lebih besar. Akibatnya, jauh lebih menakutkan. Boleh dikatakan ini macam satu perjanjian dengan sesuatu yang gelap. Pertama, kalau langgar pantang larang, susuk tu sendiri dipercayai boleh bertukar jadi racun. Benda yang sepatutnya bagi seri, bagi kuasa, tiba-tiba makan diri sendiri dari dalam. Menakutkan kan? Dan ini mungkin yang paling orang takut. Orang percaya susuk ni kena dibuang atau dikeluarkan sebelum seseorang tu meninggal dunia. Kalau tak, nyawa dia akan jadi sangat liat, susah nak mati dan akan tanggung azab yang teruk. Dan yang paling penting, kita kena faham dari sudut pandang agama, terutamanya Islam, amalan susuk ni memang dilarang sama sekali. Ia dianggap haram. Kenapa? Sebab ia jatuh dalam kategori ilmu hitam atau lebih tepat lagi, syirik. Maksudnya, kita meminta pertolongan atau kuasa daripada selain Tuhan. Dan ini adalah satu kesalahan yang sangat besar dalam akidah. Okey, kita dah dengar pasal alam gaib, pasal pantang larang. Sekarang, jom kita tukar gear sikit. Kita cuba tengok dari sudut sains dan psikologi pula. Macam mana benda ni boleh nampak seolah-olah berkesan? Menurut sains, jawapannya mungkin terletak pada sesuatu yang kita panggil kesan placebo. Ia macam ni. Langkah pertama, implan tu dimasukkan dalam badan. Langkah kedua, dan ini yang paling penting, si pemakai percaya 100% yang dia sekarang dah ada kuasa, dah lebih cantik, lebih hebat. Kepercayaan ni, dia ubah cara orang tu berfikir. Dia jadi lebih yakin. Bila dia lebih yakin, cara dia berjalan, cara dia bercakap, semua berubah. Dan akhirnya, orang sekeliling mula perasan perubahan ni. Mereka nampak keyakinan tu dan mereka bagi reaksi positif. Jadi nampak tak? Kuasa tu sebenarnya datang dari minda dia sendiri, bukan dari jarum emas tu. Jadi, ini persoalan terakhir untuk kita fikir-fikirkan. Sebenarnya, dari mana datangnya kuasa kita? Adakah dari magics dan objek-objek luar biasa?
Atau ia datang dari keyakinan kita sendiri, dari kepercayaan kita yang kita boleh jadi hebat. Mungkin keajaiban yang kita cari-cari selama ni sebenarnya dah lama ada dalam diri kita, cuma tunggu untuk kita sedar. Fikir-fikirkan.